Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kat depan saya ni ada satu kotak barang yang saya beli daripada Shopee. Okey, penting untuk kita rakam unboxing. Barang ni adalah barang elektronik. Jadi kepentingan rakam unboxing barang supaya kita ada bukti ya. Ni pembuktian kalau kita dapat barang yang rosak. Video ni boleh jadi sebagai bukti ya. Okey, nak tengok. Dia balut dalam kotak ni ada bubble wrap lagi. Wow. Yang ni beli. Saya beli waktu ada promosi. Jadi kita beli smartphone. Beli waktu ZTE buat promosi. Beli smartphone Nubia A56. Okey. Dapat free gift, iaitu wired earphone daripada ZTE Nubia. Nampak tak? Waktu saya buat video ni bulan April 2026, ZTE bagi free gift satu earphone wired daripada Nubia sendiri, daripada ZTE sendirilah ni ZTE. Okey, jadi tengok sekali imbas kotak dia. Ini adalah model Nubia A56, smartphone daripada ZTE dan spek kalau anda tengok, dia bagi spek 128GB ROM, 4GB RAM, yang mana dia guna virtual RAM tambah lagi 8GB ni dia ambil daripada ROM lah, jadi 12GB RAM. Jadi physical RAM dia 4GB. Okey. Dan size screen agak besar juga, anda boleh tengok 6.75 inci dengan refresh rate 90Hz, 5000 mAh. Tinggi ya. Dia punya bateri besar dan juga 13 megapiksel AI kamera. Okey, yang bestnya, yang ni adalah model paling murah daripada ZTE, tetapi kita dah dapat sekali face dan juga fingerprint unlock. Berbaloi lah, bagi saya amat berbaloi ya. Sebab model paling murah, harga dalam RM300 dapat spek macam ni dengan 4GB RAM lagi kan. Okey, biasanya kalau 300 ni pada waktu saya buat video bulan April 2026, susah lah nak dapat smartphone yang dapat 4GB RAM harga RM300. Biasanya lebih 350-400 kan, baru dapat 4GB RAM. Dan juga ada ciri fingerprint dan face unlock. Okey, kita tengok sebelah sisi ada dia tulis jenama, bukan jenama ni, model dia Nubia A56. Okey, dan di belakang nampak energy saving tu. Okey, A ya. Kelas A memang sangat jimat tenaga no. Rating efficiency, energy efficiency, A ni terbaik ya. Memang jimat tenaga. Sebelah kanan pun sama, dia tulis Nubia A56. Bahagian atas besar dia tulis ni A56, dan bahagian bawah ni dia punya AMI semua ni lah. Okey. Jadi model dia adalah A56, Nubia A56, model number Z2473. Yang ni adalah spek 4GB RAM lah. Okey, 8GB itu adalah virtual RAM dan 128GB ROM. Jom kita tengok apa ada dalam kotak smartphone ini. Let's go. Plastik ni tak tepi dulu. Okey, buang semua plastik. Buang terus semua. Nampak kotak dia matte Dia hanya bersinar dekat sini. Stiker AI, stiker artificial intelligence. Yang ni saja yang bersinar. Yang lain matte. Okey, dan kalau tengok ni dia bagi 2 tahun 1 to 1 year warranty
bulan smooth performance. Alright, jom kita tengok kotak ni. Saya beli ni dia ada kemek sikit bawah ni, tapi tak terlalu ketara lah, boleh kita terima lagi lah. Okey, atas kotak tak ada apa. Dia bagi smartphone yang ni warna gold lah. Saya tengok gold apa tau, nanti saya letak link, dah boleh tengok sendiri lah nama ni. Tapi ni warna gold, nampak gold dia sebenarnya nampak macam krim, lebih kurang dengan color tiles rumah saya ni. Tapi cantik ni, kalau tengok tu cantik. Okey, tulisan dia tu, kamera ada 3, kamera 3 lah. Lepas tu dia punya lampu ni flash. Okey, yang handphone ni kita tak sebelah dulu, kita tengok apa yang ada dekat kotak. Dalam kotak ni ada apa lagi, kita tengok. Okey, dalam kotak ada dia bagi sekali. Okey, ini apa dia? Warranty ke apa? Documentation nya. Dia bagi sekali ada SIM ejector tools bentuk segi 4 ni kan. Okey, kemudian wow, dia bagi sekali transparent casing. Senang, tak perlu beli casing dah kan. Telefon murah dapat lengkap sekali dengan casing lagi. Ni fleksibel transparent. Okey, kemudian dia bagi charger adapter, charging adapter berapa watt ni? 10 watt, output dia 10 watt lah. Ini model ni 10 watt je lah. Telefon yang agak murah kan, 300 macam tu je, 10 watt sajalah charging dia. Okey, dan kabel type A to type C. Kabel lah, type A to type C kabel. Okey, lengkap lah. Adapter ada, kabel pun ada, casing pun disertakan sekali. Jadi senang, boleh guna tu. Okey, SIM ejecting tool pun ada. Okey, sekarang ni kita buka smartphone nya. Itu dia. 6.75 inci. Besar. Dia punya skrin besar. Cantik, nampak? Warna gold button on off dia warna merah. Button on off dia warna merah. Okey, on. Nubia by Be Yourself by Android. Okey, jadi sebelah kanan ni dia ada button power on off, volume rocker atas bawah. Sebelah kiri tak ada button apa, cuma ada SIM sajalah ni, untuk letak SIM kan, SIM slot. Atas tiada apa-apa. Okey, bawah ada speaker type C, port untuk charging, dan juga audio jack. Mic ada satu di bawah. Alright, yang ni telefon murah jadi spek dia macam ni je lah. Okey, dia memang mono speaker dia mono, mic pun mono juga. Tapi sesuai lah dengan harga dia lah kan. Cuma kamera dia ada 3, mantap jugalah untuk harga 300 ni. Okey, dia bagi 3 kamera. Dan color dia kalau nak tengok, dia ada glittering. Nampak tak? Dia ada berbintik-bintik, berkilat-kilat ni. Dia panggil glittering gold. Cantik Nubia glittering. Casing belakang ni plastik lah. Smartphone 300 ni biasa plastik lah, bukan kaca lah. Tapi cantik dia punya color ni. Dia warna gold, cream, ada glittering, bercahaya macam tu. Okey, dan dia punya kamera frame pun cantik. Ini dia macam aluminium, dia macam apa, steel. Steel, tapi dia bukan steel lah ni, ini plastik je kan, cuma chrome dia punya cat dia chrome. Okey, kamera dan juga flash. Alright, jom kita tengok smartphone ni. Untuk ZTE A56 dia ada drop, water drop kalau kita panggil notch tu Okey, bawah chin dia besar jugalah. Memang kalau tengok telefon murah sikit ni dia kurang cantik sikit design dia sebab chin dia besar sikit.
Okay, tapi padan lah dengan harga lah. So kita boleh start. Hi English lah. So kita ambil United States, language, United States, start. Okay, saya tak pusing lagi, boleh skip dahulu. Years later. Untuk device security ni ada 3 pilihan anda boleh set up. Menggunakan face, fingerprint dan juga password. Jadi anda boleh set up sekarang waktu ni boleh, nak skip pun boleh lah, terpulang lah. Ok, kemudian dia ada pilihan gesture yang baru lah kan, ataupun kalau nak pakai virtual navigation pun mudah lah. Yang tak biasa dengan gesture ni pakai virtual lah. Virtual ni macam yang sebelum-sebelum ni, gesture ni baru sikit. Alright, My OS, start your journey, get started. Ok, ini dia. Ini dia UI ZTE Nubia A56. Nampak? Ok, dia bagi siap-siap banyak ni. Sebenarnya kita boleh buang lah. Kalau kita tak pakai kan, boleh buang lah. Game ni nak buang, hold uninstall. Ok, WPS kalau tak nak pakai, buang, hold uninstall. Biasa telefon yang murah ni biasa dia akan install sekali lah software ni kan. Ni mungkin sponsor mereka, salah satu sebab kita dapat telefon yang murah ni. Jadi kita kena buat bajet tambahan sikit lah. Aplikasi yang kita tak nak, kita buang lah. Jangan biar dalam telefon ni, nanti dia akan makan space. Ok, setting dia kalau tengok tu, dia support sehingga 90 refresh rate kan. Jadi kat sini kita boleh pilih. Yang ni dia set auto lah kan. Yang ni dia boleh jimat bateri lah. Tapi kalau nak sentiasa 90, kita boleh pilih 90Hz. Jadi kita tengok, kita akan rasa telefon ni lebih lancar lah. Ok, nampak dia akan lebih smooth. Alright, jadi inilah dia ZTE Nubia A56 dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Ok, skrin dia HD Jadi untuk anda yang nak dapatkan phone ni, kita masukkan dia dulu. Dia ada casing kan, kita pakai casing, dia bagi siap-siap lah. Yes, cantik, nampak. Clear, siap dengan casing transparent. Mana nak cari, harga RM300 je dapat smartphone macam ni kan. Ok, kita tengok dia punya free gift pula. Free gift, earphone, wired earphone daripada ZTE Nubia sendiri. Dia bagi wired earphone. Itu dia Type C. Type C Allah, Type C. Nampak? Bukannya audio jack, Type C. Kalau Type C ni kira hebat lah. Dan dia punya dekat control volume ni ada ditulis nama ZTE Nubia. Ok, tekan pun cantik. Tekan pun dia punya ni quality ok lah bagi saya. Ok, telefon ni jenis ni macam earpod yang lama ni kan. Jenis ni. Ok, so dapat sekali yang ni untuk promosi semasa ni lah. Saya tak pasti sampai bila akan dapat free gift ni. Free gift ni biasalah kan, masa telefon ni baru saja dikeluarkan, biasanya dia akan bagi free gift sekali. Jadi untuk anda yang berminat, mungkin nak beli nak beli smartphone ZTE Nubia A56 macam saya tunjuk dalam video ni, anda boleh check out link di dalam video dan juga di dalam video description. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.